Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hai guys, selamat datang kembali ke Bantuan MY, saluran yang sentiasa kongsikan info-info terbaru tentang bantuan kerajaan dan kemas kini semasa yang penting untuk rakyat Malaysia. Kepada yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng tu sekali supaya korang tak terlepas berita terkini. Okey guys, hari ni kita nak bincang satu info penting yang tengah panas sekarang ni. Portal MySKR dah ada paparan baru. Dan yang paling penting, semua orang kena buat permohonan baru untuk STR 2026. Ya, betul tu. Walaupun korang dah ada akaun MySKR sebelum ni, untuk tahun 2026, korang kena daftar semula. Kalau korang masuk portal MySKR dan cuba login macam biasa, akan keluar mesej akaun pengguna belum didaftarkan. Maksudnya sistem lama dah tak boleh pakai, jadi kena klik daftar pengguna baru untuk teruskan. Dan ini bukan sekadar kemas kini kecil ya guys, tapi memang langkah wajib. Semua kategori pun kena daftar baru, sama ada bujang, berkahwin, warga emas atau yang tiada pasangan. Kalau nak terus terima bayaran STR untuk tahun 2026, memang kena buat permohonan baru. Ramai juga tanya macam mana dengan bayaran fasa 4 STR 2024 ni? Kena buat permohonan baru juga ke? Jawapannya ya, perlu juga daftar akaun baru. Tapi jangan risau, pendaftaran ni tak akan jejaskan bayaran fasa 4. Cuma kalau tak daftar, korang tak boleh semak status bayaran tu nanti dalam portal. Jadi untuk mudahkan semua urusan semakan dan permohonan STR tahun depan, lebih baik daftar akaun baru sekarang. Oh ya, paparan MySKR yang baru ni pun nampak lebih kemas dan moden. UI atau user interface dia dah diperbaharui, jadi nampak lebih mudah digunakan. Tapi disebabkan baru dilancarkan, pagi tadi pun ada ramai yang cakap laman web agak perlahan sebab ramai masuk serentak. Biasalah tu info baru keluar kan. Kesimpulannya guys, kalau korang nak terus layak dan tak nak pening kepala nanti bila tiba masa semakan STR 2026, langkah paling penting sekarang ialah daftar akaun MySKR baru. Ambil masa sikit, isi maklumat, siap settle. Tak daftar memang sangkut masa nak login nanti. Ok guys, itu saja update untuk kali ni. Info ni memang baru dan terus daripada portal rasmi MySKR. Jadi pastikan korang kongsikan video ni kepada keluarga atau kawan-kawan yang mungkin belum tahu. Kalau korang dah cuba daftar akaun baru MySKR, komen kat bawah kongsi pengalaman korang. Senang ke susah nak daftar? Kita sama-sama bantu orang lain faham. Saya dari Bantuan MY, jumpa lagi dalam video seterusnya dengan info bantuan terbaru untuk rakyat Malaysia. Terima kasih guys. Jaga diri dan Assalamualaikum.